Hai Riaz, ada konten ni? Hari ni tak ada konten sebab saya bagi 2:30 kan mal nak post. Bagi mal kodok post semua benda. Saya pun malas nak post hari ni, saya post hari esok. Sebab ramai nak post hari ni, saya post hari esok pula, selang-seli lah. Saya kena jaga kualiti. Nak jaga kualiti sebenarnya, tapi macam jaga kualiti Yang mana boleh tengok konten saya, kau boleh lah tengok konten saya. Mana tahu dapat hit 800k ke. Sekarang ni dah 600. Lagi 200 jauh lagi lah perjalanan nak ke 800. Riaz dah besar, Riaz dah keluar hospital lah. Dah keluar hospital ni Riaz. Dah tak ada ke? Dekat saya punya YouTube studio lah. Bila ada besi? Tak tahu lah kalau ada besi dia. Dah lapar ni. Nak baju dah, ini orang bagi lah. Riaz kat mana? Riaz kat hospital lagi, tak keluar lagi. Hari ni post konten ke? Hari ni tak ada. Hari ni ada je sebenarnya, tapi nak post. Thumbnail dah siap dah, tapi hari ni tak post. Tapi hari esok post. Kenapa tak marah? Kau nak marah apa? Takkan semua benda nak marah. Nak marah apa lagi? Kau tengok Riaz ke? Dia fikir nak tengok. Tapi hari ni saya insya-Allah hari ni. Kan nak tanda sikit. Nak tengok motor. Motor biasalah 250 je pun. Bukannya 400 ke 600 ke 1000 ke. 250 je. Tapi cumanya 250 ni bang. Kan tak pergi umrah ke? Tak. Belanja bunyi tu kan tak? Okay, 10k saya belanja bunyi. 10k saya belanja bunyi boleh? 10k view 10k saya belanja bunyi. On tak on? Nuah bocorkan konten anda. Nuah bocorkan konten apa? Ada konten ni dekat konten Aslah. Ada kita orang. Konten Rina tak ada. Maybe jual ke tak? Kakak saya pakai. Kakak saya pakai Maybe. Saya tengah lapar ni sebenarnya. Saya tengah lapar. Dah pandai keluar malam dengan Rina. Dah pandai keluar malam. Pandai keluar malam Jadi heboh dekat trip. Kanda keluar malam dengan Rina 3 pagi. Dah kalau Aslah ajak buat konten semua benda, saya nak tolak macam mana? Tinjau tu ada. Aku lapar kalau kerana konten. Ya, konten tak ada. Konten dekat Aslah hari ni. Hari ni saya tak post konten. Esok saya akan post konten. Bos Mi, ada tengok konten ke? Tak ada. Ada ke tak ada, tak tahu pasti malam ni kot. Trik WhatsApp ke? Okay, cerita jujur lah. Kalau nak cakap pasal trik, trik tu bukan saya Tolong jangan cakap trik tu bukan saya. Saya ulang lagi sekali, yang dekat trik tu bukan ke kanda, okey? Okey tolong trik tu bukan saya. Ada trik umrah lagi ke lepas ni kan? InsyaAllah ada. Trik tu bukan saya. Serius ke? Ya. Kat sana bukan ke kanda. Dekat sana netizen. Okey? Dekat okey. Dekat trik bukan ke kanda, tapi dekat trik dia is. Dia is. Ekon tu ekon kanda. Ya, ekon saya, tapi bukan ke kanda. Maksudnya ke cousin. Kau faham tak? Ke cousin. Maksudnya ke kanda netizen.
kat sana saya sebagai netizen, okey, bukan kekanda. Saya memang betul-betul netizen. Saya kalau hentang betul. Memang orang saya hentam betul lah. Saya cakap betul lah. Saya jujur juga, saya memang tengok Single If You Know. Tengok je lah Single If You Know. Memang dia cringe, sweet, semua benda. Bila saya tengok AI Team ni, sama je macam Single If You Know. Tapi saya tak tengok AI Team, sebab AI Team Melayu. Kalau Korea saya tengok. Tak, kau faham tak maksud saya? Maksudnya kau faham tak? Disebabkan Melayu je. Kalau contoh tiba-tiba AI Team tu semua muka Korea. Confirm kau tengok sebab Korea. Itu je. Sebab Melayu. Ada kan tengok ni. Betul tak betul? Atau saya yang salah? Betul tak betul? Logik kan? Logik akal. Sebab Melayu je. Senang cerita sebab Melayu. Melayu mana dia suka Melayu? Melayu mana dia suka Melayu ada duit? Sometimes cemburu. Daripada kan dah. Daripada dah ke? Bila nak kena ajak AWC ke? InsyaAllah. Terima kasih. Betul ke? Bila saya buat konten, saya tak tahu. Jadi saya tak post. Saya post esok. Ada konten, ada post preview. Okay, malangkan saya akan post preview kat korang. Konten apa saya akan post. Dan korang jangan lupa saksikan. Okay. Tak syuk kat saya ke asal lengan merah. Saya memang ada masalah kulit. Sebab itulah korang pasal saya memang jenis. Bukan masalah kulit, saya tak tahu lah jenis. Okay, saya ada satu masalah. Saya tak tahu lah saya ni ada macam darah daging Naruto ke apa. Saya tak pasti. Sama ada saya Naruto atau Sasuke. Kau pernah tengok Sasuke? Yang ada belakang semua benda kan. Bila contoh macam ada macam sini dia jadi merah. Kau pernah tengok Sasuke tak? Kau pernah tengok cerita Sasuke? Saya lebih kurang macam tu. Kalau contoh terlampau panas sangat, saya terlampau panas sangat semua benda, saya akan hadirkan merah kat sini. Sasuke. Faham tak? Kau pernah tengok Sasuke tak? Kau pernah tengok Naruto? Allergy ya ke? Sebab saya makan seafood semalam. Macam Afa tak? Afa jenis merah ikut bulan. Saya jenis Sasuke punya. Dia cakap Azima tak? Azima ni gatal. Betul tak? Azima ni gatal, betul? Betul tak? Kalau Azima ni dia gatal suka nak garu semua benda, betul? Tapi saya kalau contoh makan benda allergic ke apa benda contoh macam bau ni, saya makan share apa tu? Share up. Kerana sesuai jadi kesamir. Saya pakai share up. Lepas share up tu dia naik merah. Allergic seafood tak share up. Sebab saya selalu makan sikit mesti naik. Selalu makan naik. Azima mana? Azima dengan gatal-gatal kan? Azimah kawan aku. Bukan masalah eczema kawan kau. Masalahnya Elzima. Tapi saya tak gatal. Kalau gatal saya kena garu. Masalah tak gatal. Dia jadi merah-merah, naik merah-merah. Average sensitif kot. Saya jenis sensitif sikit. Kulit sensitif. So that's why kalau saya jumpa orang ke tengah panas ke, muka saya akan merah. Saya memang jenis sensitif. Jujur kak, kau pernah tengok cerita Fantastic Four? Yang mana yang berapi, dia macam sup, api keluar. Saya bukan nak cakap besar, saya malah nak cakap agung. Sebenarnya saya adalah superhero. Korang dia tak tahu dunia ni. Sebab tu aura saya kuat. Sebab tu ramai orang menyapot saya. Aura saya ada. Dan ramai juga haters. Haters tu adalah penjahat. Dan bila saya dah marah sangat, saya boleh keluarkan api kat tangan. Ini lah satu benda yang tengah Spiro ya. Kena kawan LG Spiderman gersam, superhero gersam, tangan blushing. Bukan. Saya bukan jenis tu, jenis merah. Dia bukan jenis merah betul. Kita tunjuk pula.
Syami ada ke semalam? Akak Suzy, terima kasih. Terima kasih murah rezeki Akak Suzy. Bagi duit lah kalau macam tu. Daripada bagi duit. Gift tak apa nak sangat, tapi kalau duit nak. Tiba-tiba ada macam, aduh aku banyak duit ni. Itu founder kau, founder. Kalau contoh macam kalau Akak Suzy kasi macam, duit tak tahu buat apa-apa ni. Banyak pula dalam bank semua benda ni. Minta duit lah, minta account bank saya. Akak, kalau contoh duit banyak sangat ke apa benda, saya boleh bagi nombor account bank. Kalau orang ajak banyak kali, dia yang tak nak. Aduh, saya bukan tak nak. Saya memang susah kalau join live ni. Tak boleh, saya tak boleh join live. Saya join live tak nak duit tak. Itu boleh join live tak pandai. Leher kanan ada kesan apa? Mana ada kesan apa-apa. Kau ni semua benda nak ada kesan. Live saya tak pandai live. Saya tak berapa pandai nak live. Ini pun 5.6 ni pun tengok pun sebabkan saya tak pandai live. Betul tak betul? Okey, kita buat aktiviti dengan Karina. Aktiviti apa? Akak buat aktiviti apa? Oh jangan kak. Sekarang ni saya cerita jujur. Banyak ada founder-founder study M saya. Banyak founder study M. Founder dah banyak start DM saya. Macam mana cakap saya akak tengah try ke apa ni. Akak tengah try dah ada start DM semua benda. Akak tengah try saya ke dalam live ni. Akak tengah try ke. Ada orang try daripada DM personal je. Personal saja ke semua benda. Akak jenis try dalam live Awak pula macam mana? Saya biasa-biasa je lah korang. Apalah famous. View tak 1M pun. Famous apa? Mana ada famous? View tak 1M pun. Ni kalau famous view 1M. Apa? Betul lah kan? Mana famous? Ni kalau famous 1M. Saya biasa-biasa je. Anak-anak ikan, anak-anak ikan semua benda. Apalah sangat. Apa? Sorry, saya tak famous. Selagi tak 1M, selagi tu tak famous. Ada konten kali ni. Ini saya tak ada konten. Saya nak borak aku orang. Sikit lagi 1M. Tak nak. Saya tak nak 1M. Biarlah saya bukan 1M. Saya tak nak jadi famous. Ambil lah orang lain famous. Tak 1M tak famous. Dia kalau dah 1M famous. Apa tu? Rindu nak tengok Kanda buat Gyomi. Uish, bosman jangan macam tu. Itu zaman mana? Zaman sebelah tu. Kalau bagi harimau, saya buat Gyomi. Faham anak. Dia nak bukan ada Malkonang anak. Malkonang pukul 2.30 je ke post. Akak janganlah ambil saya. Tolonglah. Akak nak ambil saya juga lah. Saya bukan siapa-siapa lah. View saya tak 1M. Nanti view 1M akak ambil saya, okey? Saya tak boleh lah. Saya sebab nanti ramai orang komen, kenapa ambil orang tak 1M macam tu? Macam mana? Akak nak jawab apa? Nanti akak malu, akak segan. Ya apalah ambil talent tak 1M. Akak fikir masak-masak. Akak fikir elok-elok. Kenapa lah ambil talent yang video tak pernah 1M? Akak fikir elok-elok tu. Dia dulu cerita dulu waktu kita orang zaman senior 100k dah bersyukur. Jujur 100k tu dah kira bersyukur. 500 tu dah bersyukur gila. Sebab apa? Nak capai 100k tu susah gila.
Contoh susah lagi 200k. Susah gila nak dapat. Susah kita orang. Kalau contoh macam Pak Igeram tu, Pak Igeram kalau dapat 100k, sujud sawi. Faham? Sujud syukur. Pak Igeram, contoh Pak Igeram tiba-tiba dengan Pia, dia post video dapat 100k, berpeluk sujud, bersyukur punya pasal. Aku ni 200k dah bersyukur dah ni. Itu dah duit dah. Nak tengok sujud sawi ya. Itulah kalau nak kahwin apa, sujud kungkum. Kau main-main buat sujud kau main agama aku kau main agama aku oh boleh main agama aku kau dah post konten kan dah. Sini quality over quantity. Quality over quantity maksudnya tak faham. Confess botak kan lah konten kerana nak bajet evolusi tahun lepas. Oh saya dah bagi kat orang lah. Mana ada kat saya dah. Saya dah bagi kat orang lah baju tu. Konten kerana tangkap gambar apa tu, biar berkualiti jangan banyak je. Biar berkualiti jangan banyak. Maksud awak biar berkualiti jangan banyak. Jangan banyak je. Biar kualiti jangan banyak je. Biar kualiti jangan banyak je. Biar banyak daripada kualiti. Habis tu awak nak kumpul kualiti sebulan sekali, sebulan 2 kali konten post. Lepas tu duit datang daripada mana? Maksud quality over quantity tadi tu. Oh, maksud quantity over quality. Quantity over quality. Saya banyak quantity berbanding quality. Quality saya tahu je. Tapi kalau saya serius, ada lain jadi dia. Dia beza kalau saya serius dan main-main. Kalau contoh kalau saya main-main, saya akan buat konten yang on cakap game, yang ada konten. If kalau saya serius, saya kena serius jalan cerita saya lain sikit. Kalau serius saya adalah step-step macam mana buat. Terima kasih Ana, terima kasih. Itu beza saya sikit. Quality kena collect OC dengan hala. Naik sebab duduk dalam AI je. Naik sebab duduk dalam AI je. Muju abang bagi tahu. Kalau tak, diorang semua tak tahu. Betul lah. Muju abang bagi tahu tau. Kalau tak, diorang semua tak tahu ni. Diorang mati-mati ingat saya naik sendiri. Saya pun dah terfikir mujur abang buka cerita ni. Kalau abang tak buka cerita ni, diorang tak tahu ni. Diorang masih confused. Kanda ni naik sebab apa? Naik sebab apa? Naik sebab ayah dia ke? Naik sebab konten ke? Rupanya abang dah bagi tahu dah. Terima kasih abang bagi tahu takut abang tulis tu naik sebab main meseng je ke apa. Takut. Rupanya abang. Thank you bang. Thank you. See you.